Lah, de besok kita besok derak. Bila kena duduk rumah gini ya Allah. Puas Tuhan punya tahu. Deh. Jadi nak pergi mana-mana pun tak boleh pergi. Jadi gak puas. Puas dah. Kita je rasanya. Tahulah. Puas sungguh. Puas-puas doa. Ni setahun lebih dah tak boleh gerak. Nak pergi mana-mana kena orang bawa. Kalau tidak agak puas lah. Tak tahulah nak buat apa. Allahu Akbar. Allah.